Kita dah sampai hotel. Apa nama hotel kita Kak? Sampai dah tak ambil tahu lagi nama hotel kita. Ni kita ada bathtub. Nak berendam sejuk. Memang berendam air panas. Ni kita ada almari. Kejap Kak. Olympus River. Apa? Ni dah letak barang dah. Cermin besar. The connecting room. Gelap. Boleh buka lampu tak belakang? Kak, tak ada lampu belakang. Kita connecting room dengan bukalah. Sajalah nak masuk. Saja. Kan senang macam ni. Kan? Oh. Lain sikit cermin dia. Lain sikit pattern dia. Ya, tapi saiz dia lebih kurang. Ada bathtub juga eh? Bathtub lah tak suka. Bathtub. Lah susah kan. Susah nanti. Lain tu mandi dia jaga. Berendam lah Abu. Makan tu. Abu makan apa tu? Apa tu? Itu je. Makan makanan banyak-banyak. Kakak ni. Buat pandai nak buat lawak. Ni jadi. Mama dah nak habis makan. Makan salad je dah kenyang dah. Ni kita ambil video makanan dia. Ni manis rupanya. Banyak olive. Semua olive. Yogurt. Ya, chili sauce. No chili sauce. Chili sauce. Tomato sauce. Chili sauce tak ada. No, don't have. Cheese. Ni dia punya fruit. Ni salad dia. Tadi ada. Dia tak ada. Malam tadi ada. Malam tadi ada chili sauce? Yang dia letak dalam mangkuk. Ya ke? Tadi. Eh? Sama dengan honey tu. No. Setahunya tak pernah ada chili sauce kat sini. Mungkin dia salah pandang kot. Ada dia. Ada sih saya makan salad. Tak tahu kan kita letak tu sekali rasa manis. Ya. Kadang-kadang Dia paket dia lain ya. Ingatkan tak ada lah. Rasa lain. Telur rebus, tomato dengan olive potato. Telur, sausage. Ini sih buat juga tengah. Diorang ni bread diorang yang banyak. Macam-macam jenis bread. Bread dia tak tahu nak cakap berapa banyak. Macam pattern. Macam-macam pattern ada. Tapi satu pun kita tak makan. Tak ambil pun. Kat situ pun sama bread juga. Betul. Okeylah, kita pergi negeri orang, kita makan makanan diorang lah. Okey. Mana Maisa?
Jom Abu sayang. Dah belum? Tak ada. Dah, kita dah nak berangkat ke Cappadocia. Ha? Apa benda? Yang screen tu. Tapi masih nampak. Pasal agaknya dia tertutup sikit. Tak sempat lagi nak tengok suasana di sekeliling hotel. Kita sampai malam. Keluar pagi. We continue to Cappadocia. 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 Negara kuda cantik. The land of the beautiful horses. The meaning of the Cappadocia. Cappadocia is not city. All the area. Okay, Osman. Morning. All the area. Kita nak menuju Yallah, ke Cappadocia. Bismillahirrahmanirrahim. As you can see, we have products such as Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Chanel. We have a contract with these companies where we make and produce all these products here in Denizli. We are one of the biggest firms in all of Turkey. We've been around for 60 plus years. So all of these companies know how good or the quality of our product is. So they come to us and they say, can you make this? And we always do it for them. The products you see are overstock, and some of them are invisible errors. Overstock, we know what it is. We make 400, they want 300, 100 of the products stay with us. An invisible error is, for example, the shoe is supposed to weigh 80 grams, but it weighs 82 grams. That is an invisible error, so you can't visibly see with the eye. All of the products, from the textile to the leather to the stitching, are all 100% original. So whatever you see here, whatever product is here, is the same product at the stores, for the retail stores, such as the Chanel, Louis Vuitton, and Gucci. The only difference between our products and the retail store is we... Wah, nampak macam cantik tempat ni. Cari, jangan tak cari. Ni handbag. Yalah, kotak sejuk. Abu. Dia letak macam mana dalam ni? Belah sini? Yes. Tak ada gas. Macam paper. Macam arang ke? Macam cool. Sekejap lagi bakar. Cantik lah, api dia naik. Kecil mungkin try minyak kat luar tu. Nak dulu. Paket. Itu berapa lagi? Dia tahan tak? Macam mana? Bakar sekejap dulu. Bagel. Macam mana angin paksa dia naik ke atas lah. Ada blower. Oh, dia ada blower. Dia bukan pakai current ni. Mana ada wire semua. See all the way till the eastern part Turkey. The name is Taurus Mountain. The Taurus chain mountain, all the way. Exactly behind another. Kita kat sini sekarang berhenti minum di toilet. Kita stop kat sini sekejap. Ni bas kita. Masuklah dalam sekejap. Dia orang belum naik, ada yang belum naik bas lagi.
Okey. Kira apa nak baca pun tak tahu. Penyambut tetamu. Penyambut tetamu. WC. Oh, Alah, tu. Makan lunch time. Cantik pula ada pulson macam ni. Ambil gambar yang. Ambil video yang lagi. Akak ambil video. Bagus. tu Something lah. different. You want me to take you? Gambar you inside? It's okay. Oh, daripada sini. Masling.